Hai kawan-kawan, selamat berpuasa. Sekarang sedang viral puding roti karamel. Senang je cara membuatnya. Kita hanguskan 5 sudu besar gula pasir, tetapi jangan sampai hitam ya. Kemudian kita masukkan 2 sudu besar air panas. Kemudian kita kacau-kacau dan kita ketepikan. Sediakan 5 keping roti, 3 biji telur ayam, esen vanila, 1 tin susu cair, 6 sudu besar susu pekat manis, setengah tin air kosong. Okey, kita masukkan ke semua bahan tadi. Kita masukkan roti, telur, susu cair, air kosong. Kita masukkan susu pekat manis, 6 sudu besar. Masukkan esen vanila 1 penutup. Kisarlah sehingga halus. Kemudian adunan tu kita tapis ya. Kemudian kita tuangkan ke dalam loyang tadi. Panaskan air kukusan dan kita masaklah anggaran 45 minit ataupun sehingga masak. Nak tahu masak tak masak, kita cucuk. Okey, apabila dia dah sejuk, dia akan menurun ya. Okey, kemudian kita sisipkan mata pisau di tepinya dan kita terbalikkan. Kita ketuk-ketuk manja ya di atas dia tu supaya mudah keluar. Okey, tada. Tu dia. Terima kasih.